Abang Nabil suka. Abang Nabil suka. Lepas tu Nono I'm here. Jam 7 saya datang audition. Saya cakap berapa patah perkataan je. Saya dipanggil temuduga untuk menjadi pengacara program Big Stage semasa minggu persembahan lagu Lady Gaga. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan Azeva Natasha apabila alumni kepada program Talk to My Manager musim kedua itu menceritakan bagaimana beliau diberikan tawaran untuk bergandingan dengan Nabil Ahmad untuk menjadi pengacara program Big Stage Rocket Vale. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok Bawang Merah 7 itu, Azeva mendedahkan beliau diminta untuk menjadi dirinya yang gila-gila seperti ketika membuat live di TikTok dan pemilihan beliau semasa temuduga tersebut turut dipersetujui oleh pasangan pengacara Nabil Ahmad. So macam mana saya dapat host? Saya dipanggil untuk interview. Lepas tu time tu saya tengah nak perform Lady Gaga Bad Romance. Betul-betul hari Ahad tu, time Lady Gaga. Dia panggil interview. Time tu ada Abang Nabil. Tu diorang cakap lah, okay Aziva, kita orang suka time Aziva buat live, cuba jadi macam yang Aziva buat live dekat audition ni. Lepas tu saya pun buat je lah, be myself. Time tu pula week Lady Gaga, saya in character je lah Lady Gaga saya tu. Lepas tu Abang Nabil suka. Lepas tu Nono I'm here. Jam 7 saya datang audition. Saya cakap berapa patah perkataan je. Saya macam, welcome back to Big Stage, bla 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 bla. Lepas ni kita ada performance dari Amayan yang akan nyanyikan lagu Bad Romance. Macam tu. Lepas tu Habis saya sambung make up balik. Lepas tu Nono I'm here lah. Lama dah ada orang interview tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki tu lah, alhamdulillah. Diorang pihak Astro sangat baik sebab dia percayakan boleh tak saya nak ada noise cancellation. Macam mana? Saya kena pakai headphone lah.